Okey, Assalamualaikum. Sorry. Blackout. 2 kali blackout Apa pasal Oh, jap aku nak ejah aircon ni dekat atas balik pula. Sabar ya. PC habis gitu juga. Tunggu. Nasib baik aku tak pergi weh. Nasib baik aku tak pergi sana. Kalau aku pergi, kalau kata PC sat pun, ada benda yang orang kata apa yang menarik tu okey kan? Ringkas dan padat. Abah Midin balik awal ada apa-apa ke bah? Loh. Bila dia dengar parti wawasan masuk, diterima masuk dalam PN, member pun panas lah. Member panas dia belah lah. Hampa bayangkan, dekat parlimen pun dia tak mau duduk sebelah. Ni, lepas ni, mesyuarat. Mesyuarat kalau dia main, dia nak kena jumpa Hamzah. Kan? Hamzah tak peduli. Nak main-main. Jahat. Oi, cara ni jahat weh. Cara ni jahat. Sebab apa dia akan mereput dengan sendiri dah. Apa-apa pun tahniah kepada Parti Pejuang dan juga Parti Wawasan Negara. PCM tu wawasan ke Abah ya? Okey, Abah rasanya semalam Abah dah beritahu yang Parti Wawasan Negara take over Parti Cinta Malaysia ataupun PCM lah. Jadi buat masa ni nama yang didaftarkan di ROS tu PCM lah. PCM. Dan hari tu tak tahulah mereka buat mesyuarat EGM tu, mereka tukar nama ke apa, tak pastilah kan. So akhirnya nama tu mereka kena maklumkan kepada ROS lah kalau buat pertukaran nanti. Okey. Ada singkir cara hormat Abah. Bukan. Tu nama dia. Tarik tepung. Tepung tak berselerak. Rambut tak putih. Tapi tercirit. Jadi, okey, hampa tengok aku rasa strategi ni bagus juga. Tapi Haji dah pecah lubang tadi kan. Mereka dah draft benda ni awal dah. Geng-geng lawyer PAS ni dah bincang semua dah berkaitan dengan ni kan. Mereka dah baca perlembagaan, dah faham dah perlembagaan. Maknanya, kalau aku pun rasa bersetuju juga, kalau kita singkirkan Bersatu, apa setuju tak dengan Abah? Terima kasih. 1.1K ramai Abah. Kalau PAS, ya dalam konteks ni PAS dominan lah kan. PAS dominan dalam Perikatan Nasional ni. Kalau PAS singkirkan Bersatu, PAS tenang Bersatu keluar, itu nama dia tolak ansur-ansur. Setuju. Ini bukannya tolak ansur, tetapi kita tolak ansur-ansur. Okey, patah balik kepada naratif tadi. Hampa tengok apa yang berlaku dalam parlimen. Bila PAS buat keputusan untuk tukar Ketua Pembangkang daripada Dr. Sam kepada Datuk Seri Hamzah balik. Sedangkan Dr. Sam tu bukannya ahli Bersatu. Dr. Sam ahli PAS. Bagi balik kepada Datuk Seri Hamzah. Tetapi naratif yang dibawa dalam parlimen ni, geng DAP kata PAS bully Bersatu. Siapa lagi? Mereka kata ada PAN. PAN pun backup Bersatu ke? DAP backup Bersatu, tak tanya dah mana anak menantu, tak tanya dah. Dia tak bawa dah menantu mana, anak menantu mana, dia tak tanya dah. Dia terus backup lah. Kata PAS bully Bersatu.
Nampak tak? Yang ni narratif yang mereka bawa lah. Jadi kalau kata mereka kena tendang keluar malam ni, kan? Berhak, thank you. Kalau mereka kena tendang keluar malam ni, esok, jangan kata puak bersatu. No, geng-geng PH akan mainkan isu. PAS ni, kuku besi lah, kejam lah, macam-macam lah. Betul tak? Jadi aku rasa strategi ni pun bagus juga. Strategi ni bagus juga. Lama-lama dia sendiri akan malu Allah, dia akan belah. No? Tunggu pembagian kerusi. Confirm gaduhnya bab pembagian kerusi. Kan? Jadi bila mereka pun nak ni, kan? Mesti Dr. Sam kata macam ni lah. Anak tanding kerusi semua ni, tanding lah. Tapi jangan pakai logo PN. Tapi katanya besok kan? Besok kan mesyuarat? Tak silap Abah. Terima kasih 1.5K yang hadir. Esok Esok mesyuarat kerusi Macam mana tu? Cuma hari ni yang harainya tu lah kan. Mereka tunggu menyambi lama. Mereka duk ingat ke ada berita panas. Kena singkir ke, bergaduh ke apa ke. Keluar Dr. Sam bagi tahu apa result meeting tadi. Tapi sebenarnya kita skor gol lagi. Kita dah skor 7-0. Sebab apa Abah kata kita skor 7-0? Pasal parti wawasan dapat masuk dalam Perikatan Nasional. Jadi Hamzah memang walk the talk. Dia kata, kalau dengan dia masuk Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan belah, kan? Dia akan masuk, dia akan cuba, by hook or by crook, dia akan cuba masuk dalam Perikatan Nasional. Lah ni, dia dah masuk dalam Perikatan Nasional ni. Kita nak tengok, Tan Sri Muhyiddin Yassin nak lari ke tak? Tan Sri nak lari ke tak? Dr. Sam memang smart, ya. Tapi itulah Dr. Sam pun, dia ada orang di belakang dia kan. Abang rasa antara orang di belakang dia Luham. Setuju tak? Antara orang di belakang Dr. Sam Luham. Tadi Haji Ismail dah pecah lubang ni. Dia mesti ada lawyer-lawyer kat belakang dia. Lawyer-lawyer yang pandai perlembagaan ni duduk kat belakang dia. Kan? Itu salah seorang lah. Ada lagi lah kan? Ramai. Hidup Melayu, last Melayu juga berpecah. Loh, mana ada berpecah? Perikatan Nasional ni makin ramai ni masuk dalam Perikatan Nasional ni. PCM tu wawasan ke? Ya. Hamzah take over parti Cinta Malaysia. Hamzah take over parti Cinta Malaysia. So maknanya sekarang ni, berjasa ni macam mana? Dia tak pohon ke apa berjasa ni? Patut dia declare nak lawan 15 kerusi hari tu. Aku agak pelik ni, berjasa ni. Okay. Penasihat Dr. Sam Tan Sri Anwar Musa. Maybe ramailah penasihat dia kan. Berjasa tak masuk Berjasa tak mau masuk ke macam mana? Biar betul berjasa. Semalam aku lepak dengan YDP berjasa. Hampa ni biar betul. Semalam Abah lepak dengan YDP berjasa Kota Raja. Ustaz, tak ingat nama Ustaz tu. Ustaz apa semalam dia YDP berjasa Kota Raja. Mai dengan program kami semalam. Takkan berjasa tak masuk. Kan? Cuma mungkin dia tak pohon lagi ke, tak luluskan lagi ke, tak tahulah macam mana kan. Okey Pak Lang. Bekas Presiden berjasa dah jadi ex-Presiden berjasa. Bekas Presiden berjasa dah jadi MT wawasan. Siapa nama dia? Berjasa tak masuk pun sama.
Pejuang macam mana? Pejuang dah diterima tadi. Pejuang dah diterima. Siapa dia? Bah, bendera belakang tu gosok bagi cun. Penat nak cakap kat hampa ni. Orang duk abang saja sengaja tak gosok. Aduh. Seni tau tak? Seni. Mana tadi yang komen tadi? Alright, terima kasih 1,600 yang hadir. Okey, tak apa. Kita reserve dulu pasal berjasa ni. Apa-apa pun, selamat datang ke keluarga Perikatan Nasional, iaitu Ozanisma kejap. Sekejap nak bagi watikah sekejap. Askar Abah ada lagi ke? Ada lagi ke askar Abah yang belum dapat watikah? Mana tadi ya? Ya, TikTok baru. Berjasa dah mohon tapi belum luluh lagi rasanya. Okey, tak apalah. Besok kalau Abah dapat maklumat apa-apa, Abah kongsi dengan Abah lah. Ulas sikit parti pun. Aduh, banyaknya komen. Macam mana aku nak jawab komen ni? Mana satu aku nak jawab ni? Akaun ke berapa pula? Akaun ke 145. Soalan mana ni? Banyak sangat ni. Sekejap, aku duk tunggu. Sekejap. Panggil Remco pasal berjasa, jelaskan. Hang ni pedia teh. Hang ingat semua dia tahu ke teh? Dia ingat Remco tahu semua kot. Sampai berjasa pun dia nak kena ulat. Aduh, teh. Dia ulas pasal bersatu, okey lah, sebab dia memang bekas ahli bersatu. Dia bukan ahli berjasa. Perkasa bukan parti, cik. Iman Hairil. Perkasa bukan parti. Perkasa NGO. Tetapi parti yang direlate dengan Perkasa adalah Putra. Okey, clear? Cuma Abah tak pasti mereka dah buka keahlian belum pada NGO. Untuk pengetahuan hampa, Perikatan Nasional dia ada 3 keahlian. Parti, NGO, orang perseorangan, individu. Tetapi setakat ni Abah tak tengok lagi mereka macam fokus kepada NGO. Mereka fokus kepada parti. Kejap dah mak. Okey, faham? Sebab hari tu yang nak masuk itu Putra. So kalau Putra, kita duk dengar parti duk minta masuk kan. Kita tak dengar lagi NGO yang nak minta masuk. Tapi memang kat Perikatan Nasional ni dia ada buka juga pada NGO. Cuma abang duk tengok sekarang ni dia fokus kepada parti je. Adakah muda pun nak join PN Abah? Tak kot. Muda ni dia macam dia dah buat dia dah buat jajaran dengan PSM. Lepas tu katanya bersatu pun nak konon ni plan B depa kot. Depa punya plan sokongan kan. Nak pergi dengan muda kan, bersatu ni kan. Katanya 80% dah bincang, tak tahu lah. Okey. Berjasa ni parti politik, pelik juga tak mohon masuk. Sekejap, sabar dulu.
Kita tak tahu ni apa sebenarnya. Mungkin dah mohon masuk tapi belum diluluskan ke apa, kita tak tahu. Semalam pun abang lupa nak tanya YDP dia, kata mungkin dia ada maklumat kan. Depa mohon ke tak kan. Jadi kita relax dulu. Okey. Mungkin depa mohon tapi belum lulus kan. Dan mungkin juga tak mohon. Tapi kalau kata tak mohon, hari tu disebut 4 parti ni, dalam 4 parti ni yang mohon, cuma ditangguhkan. Ingat lagi tak 4 parti ni? Selain daripada pejuang yang diterima ni, Berjasa, Putera dengan Iman. Parti Wawasan tak ada ke bah? Parti Cinta Malaysia tu parti wawasan. Untuk pengetahuan, Parti Cinta Malaysia itu, PCM itu adalah parti wawasan. Jadi Hamzah take over Parti Cinta Malaysia. Cuma mungkin nama tu belum dihantar ke ROS lah. Nama Parti Wawasan Negara tu belum dihantar ke ROS. Esok mesyuarat apa bah? Esok mesyuarat pembahagian kerusi. Esok Kalau tak silap tadi abang dengar mesyuarat pembahagian kerusi untuk PRN Negeri Johor. Nampak Abah kat Tanah Merah hari tu nak tegur takut salah orang, tapi tak tahu Abah ke salah orang. Salah orang. Abah tak pergi Tanah Merah. Abah tidak hadir ke Tanah Merah. Okey. Esok maybe Bersatu tak hadir. Bersatu besok tak pastilah. Jadi PAS lawan UMNO di Johor. Of course lah. Kalau gagal, tengok dah dekat ni dah. Penamaan calon dah dekat dah kan. So kalau tak boleh nak dapat kata putus, kita lawan je lah. Adakah Bersatu masih dalam PN Abah? Ya. Itu Zaid, terima kasih. Bersatu masih dalam Perikatan Nasional. Dah putus hubungan dengan Bersatu, tapi Bersatu masih dalam PN. Macam mana ni? Itulah nampak pelik sikit lah kan. Nampak pelik sikit. Tapi aku duk rasa esok Abah akan buat video. Abah akan buat video esok Esok aku buat video troll. Video yang paling ringkas dan hampa akan faham. Bila Bersatu duduk dalam Perikatan Nasional ni, esok Abah akan buat satu video paling mudah. Jadi hampa akan faham lah. Boleh? Boleh tak? Dengan soalan tadi tu. Ni Bersatu duduk dalam Perikatan Nasional tapi Bersatu putuskan hubungan dengan PAS ni. Macam mana ni Pak? Okay, esok Abah buat video. Esok hampa tunggu video troll Abah. Tak ada tepuk meja ke tadi Abah? Tak ada. Sebab mereka semua tadi mesyuarat atas tikar mengkuang. Meja tak ada. Nak tepuk pun tak boleh. Kalau nak tepuk, kena tepuk lantai. Kalau macam tu tak boleh percaya, macam tu tak boleh percaya. Macam mana macam tu kan? Yalah, benda ni macam mana aku nak cerita Minum dulu. Apa soalan ni? Sasaran macam tak do je Bersatu apa ni? Alasan balik awal tu mungkin keluar perlahan-lahan, ya. Saya suka bila Abah terus. Saya puas hati tak gaduh maki mereka dah. Ya, tak ada maki-maki. Kita terus je. Mereka yang sakit hati. Bersatu dah slow sikit sebab Azmin dan Razi digugurkan. Okey. Itu pun satu strategi jugalah. Tak mau bagi mereka ni kacau. Antara orang yang kuat mengacau dalam PN ni adalah Azmin Ali. Ketiak asam kejap. Ketiak asam. No. Live recording, mana guest, okay. Ada siapa lagi askar apa yang belum masuk? Semalam Bersatu balon kau PAS. Tak apalah. Dia macam, dia bukan siapa yang paling lantang. Siapa yang paling berkesan. Aku ambil kata-kata Ustaz Syukri. Bukan siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling berkesan. Yang Ustaz Syukri sebut tu, dia tuju dekat dekat Anwar Ibrahim. Dia tuju dekat Anwar Ibrahim. Cakap lantang pun tapi tak berkesan pun. Sama juga. Nak maki-maki lah.
Hang nak maki kah, nak apa kah, hang boleh maki. Tapi kuasa ada kat kami. Gitu. Kan? Bersatu masih dalam PN tapi tak kerusi di Johor N Negeri Sembilan. Apa ni? Tapi tak kerusi. Apa ni? Tak faham. Gerakan MVP pun boleh terima hala 7 PN sekarang. Jadi Bersatu jangan jadi bodoh lah. Jadi, lepas ni Bersatu nak buat apa susah sikit lah. Sebab wawasan dah ada dalam tu. Tambah pula dengan Pejuang kan. Jadi dia nak buat keputusan yang pelik sikit payah. Last sekali kita akan nampak dia mereput macam tu lah. Dia akan mereput macam tu. Sangat semalam Islam kata dia tak apalah. Dia nak cakap, dia nak. Dan Abah yakin kalau dia disisihkan nanti akan keluar balik dia akan panggil parti PAS ni parti ajaran sesat. Tak saya tunggu. Sekarang ni pun dia dah sebut dah Islam. Dia punya level ni, Tan Sri Muda Yassin punya level ni dah lebih kurang level cirik-cirik yang kat bawah ni. Level ceplos ni. Tak nampak profesional langsung. Habis macam mana kita nak angkat dia jadi Perdana Menteri? Cuba hampa tengok Dr. Sam. Dr. Sam ada kata kat orang. Aku nak tanya hampa. Dr. Sam ada kata kat orang tak? Ada tak cakap spin-spin macam Anwar Ibrahim? Ada tak cakap bunyi politik? Tak ada. Dia straight to the point je. Tak ada nak bersandiwara, nak spin-spin macam Anwar Ibrahim, pusing sana pusing sini. Tak ada nak macam Tan Sri Muda Yassin, nak maki-maki, nak sindir-sindir, tak ada. Okey? Okey, apa lagi soalan? Azmin dengan Din cerik bersorak. Ada berapa pasti dalam PN setakat ini? Pasti kat luar. Ni nasi kerabu. Pasti ke parti? Okey, kalau parti dalam Perikatan Nasional ni ada 6 lah. PAS, Bersatu, MIPP, Gerakan, Pejuang dan juga Wawasan. Syafiq dah boleh pakai baju PN. Syafiq daripada dulu lagi pakai baju PN. Syafiq sebelum ni pun pakai baju PN. Yang kita nak tengok pakai baju PN adalah Tuan Rafiq. Aku nak tengok Tuan Rafiq pakai baju PN. Okey? Banyak parti kan susah nak buat pembahagian kerusi. Tak susah. Hampa janganlah rasa pelik sangat. Abah tanya hampa dulu, Barisan Nasional ada berapa parti? Barisan Nasional ada berapa parti? Okey je dia buat pembahagian kerusi. Tapi kalau kita tak mampu nak berunding kerusi, kita ni lagi teruk daripada Barisan Nasional lah. Barisan Nasional dulu punya banyak parti tau. Dia boleh je. 14 lebih. Aku rasa lebih kot parti. Termasuk parti-parti kecil ni dalam BN ni kan. Lebih kot BN apa? Friends of BN lagi. Abah Bersatu boleh pakai logo PN dengan kebenaran pengurusi atau MTPN? Bersatu boleh pakai logo PN dengan kebenaran pengurusi atau MTPN? Pengurusi. Yang ni ROS dah jelaskan. ROS pun dah hantar surat. Pengurusi. Dia pengurusi itu ada hak mutlak. Ini kesilapan Bersatu dulu dia buat perlembagaan. Dia bagi hak mutlak kepada pengurusi. Lepas tu perlembagaan dia makan diri. Tapi yang buat perlembagaan tu, mereka abang ada 5 orang ke 6 orang. Tapi 4 orang dah masuk wawasan lah. Berjasa masuk PN tak? Masuk kot. Cuma tak tahu. Malam ni mereka tak bercakap pasal berjasa. Apa nanti abah check. Nanti abah tanya orang berjasa. Keanggotaan mereka dalam PN ni macam mana? Mereka apply ke? Itu mereka bohon. Lepas tu abah tengok mereka buat statement nak tanding 15 kerusi tu nampak pelik juga kan. Terangkan sikit abah tentang bersama. Saya aku perak mahang saya nak tak? Punya banyak-banyak parti hang boleh tanya aku. Terangkan sikit abah pasal parti Pejuang ke? Terangkan sikit abah pasal parti Wawasan ke? Parti bersama juga dia suruh aku terangkan. Bersama bukan duduk dengan kita. Kalau dia duduk dengan kita tak apalah. Ada cek kat utusan online, berjasa memang ada mohon. Kalau macam tu mungkin tak diluluskan lagi lah.
Tak diluluskan lagi. Abah Tun Faisal Ceplos cakap PCM2 parti dalam komponen BN. Bagaimana ya? Tak ada. Mana ada parti dalam komponen BN? Dulu yalah. Dulu kan. Sekarang ni mana ada. BN sendiri pun tak cakap PCM tu dalam apa ni, dalam Barisan Nasional kan. Yang dia duk sebut UMNO, MCA, MIC, PBRS. Yang lain tu friend of BN. Betul tak? Parti komponen yang ada dalam Barisan Nasional. 4 parti tu je. Selebih tu friend of BN. Dulu mungkin lah kot. Dulu mungkin dia duduk dalam Barisan Nasional. Dan kalau dia duduk dalam Barisan Nasional pun, tiba-tiba dia join Perikatan Nasional, tak jadi isu pun. Terbatal je lah. Keanggotaan, kalau kata betul lah, tapi aku tak rasa lah. Sebab dalam BN ni tak silap abah ada 4 komponen je lagi, 4 parti je tinggal. Yang lain semua dah keluar dah, 4 parti je tinggal. Tapi kalau kata betul pun dia duduk dalam gabungan Barisan Nasional, okey, dia lari main masuk dekat Perikatan Nasional. So, apa isu dah? Dia terbatal lah. Macam kita parti lah, hang parti PAS. Kan? Hang duduk dalam parti PAS. Lepas tu hang pergi join parti PKR. So, secara automatik dia, keahlian hang dalam PAS ni terbatal. Kadang-kadang orang tak bagi tahu pun dia nak keluar parti, dia tak bagi tahu, dia pergi masuk parti lain ya. Okey, clear? Apa duk dengar si Tun Faisal ni, dia bukan tahu apa. Nampak je bijak, tapi benar. Duk cakap guna emosi kan. Cakap guna emosi macam tu lah. Bersatu join PN. Ni soalan apa ni? Bersatu join PN. Soalan apa ni? That mean. Hang jangan jadi lebih benar daripada Tun Faisal. That mean. Apa punya soalan ni? Bersatu join PN. Apa punya dia nak tanya apa ni? UMNO, MCA, MIC, PPDS dan Parti Pro BN ialah GPF. Apa benar pula dah ni seorang lagi ni, Kamal Kasim ni nak cerita apa ni? Dia nak cerita apa ni? Semua pala tahu ni. Dek Min pening. Selain Mukris dengan Rafiq, siapa lagi dalam Pejuang? Itulah tu kan, Pejuang pun ada beberapa orang lah yang kita kenal kan. Tapi tu lah, dia pun parti kecil. Dia pun, sebab tu Pejuang ni pun sedar diri. Dulu ramai geng Pejuang. Macam contoh, yang duk main dekat rumah bahan, siapa dia? Apa nama? Datuk Izlan Yusof, Pejuang. Datuk Izlan Yusof, Pejuang. Dah main duduk dengan kita dah. Kan? Datuk Izlan Yusof. Okey, lepas tu, Bibi Sunita masuk wawasan. Dulu depan ni geng-geng Pejuang ni. Tun M. Yusman apa cerita apa? Manalah aku nak tahu. Duduk kalut dengan Yusman lah apalah. Apa ni? Hampa ingat aku nak duk melayan dengan buat-buat ni dekat TikTok ni Orang nak PRN lah. Ni bukan drama kan. Orang nak PRN lah ni. Yusman masuk DP. Ni seorang lagi apa cerita Ratu Naga. Aduh. Hampa ni tak think big lah. Hampa ni tak fikir jauh. Tak ada satu pemikiran yang jauh. Kalau hampa masuk dalam seminar, orang panggil think big. Duk cerita pasal Yusman, pasal Mak Lin, pasal Ratu Bedal. Buat apa? Buat apa? Orang nak fokus dekat ni lah. Benda yang lebih penting. Saya rasa Dr. Sam nak tekan bersatu lah terima PCM. Saya rasa Dr. Sam nak tekan bersatu. Tak, yang aku heran ni, ya Munirah. Silakan Munirah. Yang aku heran ni, macam mana parti wawasan ni boleh lepas masuk PCM tu kira wawasan ke? Dia macam ni Munirah. Okey, saya ulang.
Okey Datuk Seri Hamzah take over Parti Cinta Malaysia. Okey? Take over Parti Cinta Malaysia. Okey. So, remove. Okey, kita sambung tadi. Abah asyik akaun lain saja, susah nak cari live Abah. Tak susah Abah carilah Abah aspirasi. Abah tak ingat lagi kan nama akaun Abah. Lepas tu tekanlah nombor 145. Nanti akaun ni kena ban. Carilah 146, 147. Apa yang susahnya? Bukannya Abah duk tukar nama selalu akaun. Sama je nama. Nombor je lain. Alright. Update pasal tadi Okey. Yang tadi ni ada siapa tanya tadi, Munirah tanya pasal PCM dengan wawasan ni. Okey. Ada pula Abah nampak tadi komen, kenapa tak panggil wawasan? Kenapa panggil si PCM? Okey, dengar elok-elok Datuk Seri Hamzah, dia take over parti wawasan, dia take over Parti Cinta Malaysia. Okey? Dia take over Parti Cinta Malaysia. Maknanya pendaftaran di ROS tu masih lagi Parti Cinta Malaysia. Sebab itu pembenci Datuk Seri Hamzah ni pernah pergi trace nama Parti Wawasan Negara tu dekat ROS tu, memanglah tak ada. Sebab dia bukan pendaftaran parti baru, dia take over parti yang sedia ada. Jadi PCM ni sekarang ni siapa presiden dia? Datuk Seri Hamzah. So mungkin daripada bincang dalam perlembagaan nak tukar nama PCM ni kepada Parti Wawasan Negara. Tu tak ada isu. Parti ikut suka nak tukar nama ke apa kan. Tapi nama tu kena bawa pergi ke ROS lah. Kadang-kadang takut bertindih. Kalau bertindih ROS tak lulus lah. Tapi kalau tak bertindih tak ada isu pun. Okey, clear. So Parti Wawasan Negara itu datangnya daripada Parti Cinta Malaysia. Kenapa Dr. Sam sebut PCM tadi? Kenapa Dr. Sam sebut PCM? Sebab parti tu masih lagi didaftarkan dengan nama Parti Cinta Malaysia. Okey, clear? Clear tuan-tuan? Okey, soalan seterusnya. Abah pejuang apa ni? Abah pejuang boleh jadi nilai tambah untuk PN, especially dalam PRN ni. Abah pejuang boleh jadi nilai tambah. Soalan dia macam ni. Dia okey, Parti Pejuang ni pun ada penyokong dia. Betul Parti Pejuang ni pun ada penyokong dia. Cuma banyak dengan sikit je lah. Banyak dengan sikit. Pernah tak Parti Pejuang bertanding? Hari tu Parti Pejuang bertanding, dia dapat 0 undi. Tak ada kan? Cuma dia tak dapat undi yang banyak lah. Sehingga menyebabkan parti-parti dia ni hilang wang deposit. Okey? Tapi dia tetap ada. Dia tetap ada penyokong dia. Sebab itu kadang-kadang hampa tengok ada beberapa parti besar ni, dia lari berapa undi je. Contohnya ada parti bertanding ni, Parti A. Parti A ni dia dapat undi 1,000. Contoh nak game faham. Dia dapat undi 1,000. Parti B dia dapat undi 900. Parti A menang 1,900. Beza 100 je. Bila kita tengok Parti C yang tanding ni, undi dia ada 110. Tetapi Parti C dengan Parti B ni, kalau nak ikut dari segi
pemikiran, ideologi, bukan ideologi lah, nak tengok dari segi matlamat depa ni tak ada masalah seiring ya. Alangkah baiknya kalau ni bergabung, so dekat kerusi ni parti A lawan parti B je. So hanya kerana 110 undi tadi, kalau mai undi parti gabungan ni, depa boleh menang pilihan raya. Faham tak? Hak ni 110 menang dekat B. Boleh faham tak? Itu tujuan dia. Memang dia tak ramai penyokong dia, tetapi dia boleh bagi nilai tambah lah, nilai tambah. So lagi banyak parti-parti kecil masuk ni, orang atas pagar lagi suka. Orang atas pagar ni dia suka kepada penyatuan. Bila mereka duduk ramai, boleh bersatu padu, orang atas pagar ni duduk tengok macam mana hang uruskan gabungan hang. Okey? Jadi kalau kata mereka ni pandai menggabungkan, menyatukan parti-parti ni, jadi pengundi atas pagar dia rasa yakin lah. Dia rasa yakin. Sat weh panas kuat kipas. Okey, beres. Parti muda tak join ke? Tak. Abah rasa parti muda ni dia tak nak komitmen kot dengan gabungan. So dia gerak sendiri. Tapi dia ada buat satu electoral pact dengan PSM. Dengan Parti Sosialis Malaysia, PSM. Yang logo tangan kan. So dia dah announce, dia dah bagi tahu depa akan bertanding, tak silap abang 4 kerusi kot. 4 kerusi kan di Johor. 4 ke 5? 4 rasanya kan. 4 kerusi di Johor kan. Putra tak ada mohon apa ni? Malam abah, malam Nur. Nur mana pula ni? Putra tak ada mohon nak masuk PN ke abah? Putra ada. Hari tu kan dia pemohon 4 tu. Putra berjasa pejuang iman. Tapi kan ditangguhkan. YB Muar masih muda ke abah? Dia ahli muda rasanya. Dia masih lagi ahli muda. Dia keluar parti ke tak kan? Dia cuma letak jawatan presiden ni kan hari tu kan. Kemudian masa mesyuarat muda itu dia pergi, Syed Saddiq pergi. Cuma dia tak mau tanding. Dia kata dia nak settle tugas dia, nak settle selesaikan kes dia dulu kan. Rasanya dia ahli muda lagi. Cuma dia tak tanding. Confirm dia ahli muda kan. Confirm dia ahli muda. Dia kan ahli parlimen muda. Kalau dia keluar parti, naik dia. Dia keluar parti kira Atta Enti lompat parti ya. Abah PAS Perlis nampak macam tak sealiran je. Siapa abang? Siapa abang? Ada seorang dua tak seliran tu normal lah. Tapi nak kata PAS Perlis, tak. Nak kata PAS Perlis tak. Tapi kalau aku duk tengok seorang dua tak sealiran tu, itu standard. Itu tak pening pun. Abah kenapa Ratu Naga hentam PAS? Sebab dia Ratu Bedal. Dia Ratu Bedal. Hampa duk idolakan dia dulu. Dan aku tengok ramai orang PAS duk idolakan dia dulu. Orang PAS ramai duk idola dia kan. Ratu Naga. Maaf nak tanya Abah. Tadi tertengok sikit live Perikatan Nasional. Apa perkembangan PAS dan Bersatu? Soalan tak spesifik lah Amy. Cuba hang spesifik sikit soalan. Hang nak tanya apa sebenarnya? Sebenarnya hang dah benar nak tanya tu. Hang tanya direct Abah jawab. Kenapa Cikgu Bat tak ada dalam pimpinan wawasan? Cikgu Bat ada. Dia pengerusi Wawasan Negeri Sembilan. Pusat mungkin dia tak ada lah.
Esok meeting apa pula Abah? Esok meeting pembahagian kerusi. Website aku nak adjust ni sekejap Adakah Bersatu masih lagi bersama dengan PAS? Macam tu soalan cantik, Amy. Ya, Bersatu masih lagi bersama dengan PAS hingga ke saat inilah. Ke depan nanti tak tahulah. Ke depan nanti tak pasti. Weh, jap weh, apa nak adjust ni jap? Remove background noise. Mana yang AI tu? Aku menyampah pula tengok AI tu duduk keluar. Okay. MAP tak ada mohon ke? Kalau mohon pun Abah rasa aku orang pertama akan tentang kalau MAP nak masuk ni. Sebab aku duk nampak MAP ni takut nanti dia jadi ekstrim. Tengoklah bos dia siapa. Watia Murti. Geng Hinraf kan. Biarlah dia duduk dekat IPR tu. Urimai pun sama. Lah ni duk balung pas. Ramasamy tu. Ekstrimnya orang. Tak payah ambil lah. Tak payah terima lah. Tak payah terima. Kita dah ada MIPP. Dah ada. Better terima MIC. Salam bah, nak register kat Alian PAS macam mana? Saya dari Kulim Kedah. Boleh pergi ke cawangan yang berdekatan ataupun kawasan Kulim. Kawasan Kulim Kedah tu. Okay. Ataupun nak daftar secara online pun boleh lah. Tapi kalau nak aktiviti ke nak maklumat ke apa, elok daftar ikut cawangan. So, mereka boleh feed hang maklumat dan boleh ajak hang, invite hang ada kalau ada apa-apa aktiviti. Kalau dengan pusat ni, dia macam hang jadi keahlian pusat lah. Alright. Kenapa parti Melayu tak bersatu? Tengah duk ajak orang bersatu lah ni. Hang ni lah. Sekali aku peram sekali kot. Dia duk tanya kenapa. Kita tengah nak buat penyatuan ni. Hang duk minta tolong kat rumah je. Duk tanya bila nak bersatu. Hang duk minta tolong. Bukan nak tolong nak ajak orang bersatu. Dia duk minta tolong kat rumah sedar. Bila nak bersatu. Palat betul ya. Kita ni duk pening ni, duk ajak orang, duk main penyatuan ni. Dia pandai komplain dia. Sekeh kepala dia pun dia tahu. Dia apa tu? Dia tengah bersatu dengan bini dia. Ini kejawapan orang yang berilmu. Yang tanya pun benar. Betul tak tuan-tuan? Yang tanya pun benar. Nak jawab macam mana lagi kan? Hang ni tak nampak ke orang tengah duk buat penyatuan ni? Takkan tak nampak kot. Melainkan hang ni penjilat bersatu. Bila hang penjilat bersatu, semua orang lain tak betul. Betul tak tuan-tuan? Yang aku duk nampak yang orang duk kata tak satu, tak menyatu, semua pok-pok bersatu. Yang kita duk nampak pok-pok bersatu aja yang duk cakap macam ni. Setuju tak? Hak duk komplain ni, pok bersatu. Sebab apa? Sebab mereka ni dah rasa tersingkir. Orang lain pakat nak bersatu ni. PAS. Apa semua ni masuk lagi wawasan pejuang kan, nak nampak ngam, depa makin tersisih. Lepas tu dia komplain, kenapa orang Melayu ni tak mau bersatu. Hang sendiri duk pecat orang, no, parti dia sendiri duk pecat orang, pecat orang ni, gantung orang ni, bagi surat tunjuk sebab. Lepas tu duk tanya pasal soal penyatuan. Tak ke bengap? Setuju tak? Siapa setuju, komen setuju. Soalan benar, kita jawab macam tu je. Okey, music satu kali. Setuju, komen setuju. Okey, Abah suka dengan komen yang Abah tak ingat tadi nama siapa. Dia komen, Abah yang tanya tu bukan nak jawapan Abah, tapi nak cari gaduh. Betul. Betul. Yang tanya tu dia bukan nak jawapan, dia nak cari gaduh. Dia nak provoke ya. Dia tak ada apa dalam jiwa dia ni nak ajak orang bersatu padu kan, tak ada. Yang tu Abah setuju. Abah, adakah, siapa tanya tadi, Bersatu akan join PH?
Dia sampai ke peringkat ujung-ujung tu, kita akan nampak dia nak pergi ke mana lagi. Sebab tu abang nak hampa bincang. Okey, sekarang ni memang Perikatan Nasional tak singkirkan dia. Okey? Tapi dalam Perikatan Nasional tu ada musuh ketat dia, iaitu wawasan. Hampa rasa? Dia nak duduk lagi ke? Dia nak duduk lagi ke? Kan abah kata dia akan jadi kera sumbang. Dia akan jadi kera sumbang dalam tu, tak apa, dia ego dia ada lagi, dia duduk lama sikit. Lepas jadi kera sumbang, dia akan jadi beruk mak ye. Lepas jadi beruk mak ye, dia akan jadi lutung macam abah cakap lah. Bila dah sampai peringkat siamang tu, akhirnya dia akan keluar sendiri lah. Okey. Semua jelas eh? Sekarang bersatu dalam PN lagi ke? Ya. Bertanding pakai PN atau bersatu? Esok depa meeting. Esok depa meeting. Tapi kalau dia duduk tegak dengan tempat ni, dia nak tanding tempat ni, dia nak tanding suka-suka hati, aku berani garanti ya, Dr. Sam tak akan sign watikah. Dr. Sam tak akan sign watikah untuk dia guna logo PN. Dia nak tanding tempat tu boleh, hang pakai bendera hang. Yang berundi kursi esok dari Bersatu siapa apa? Esok dari Bersatu kalau tak silap apa? Prince Pemurah kot. Prince Pemurah dengan Sultan. Mereka akan berunding lah. Kerusi yang mana satu? Kerusi plastik ke? Kerusi macam kedai mamak ke? Kalau nak murah lagi, boleh pakai kerusi lipat tu. Kan? Esok mereka dua orang. Mereka dua orang lah. Pasal mereka yang paling ingat sekali kan. Tak SMA, sorry. Tak tahu. Tak tahu dan abah pun malas nak ambil tahu dengan parti tak guna ni. Aduh. Prince masuk mengangkat kerusi healing. Apa soalan ni? Abah macam mana nak mohon jadi ahli unit amal PAS? Sekarang unit amal dia tak pakai unit amal lagi. Dia pakai jabatan amal. Pertama sekali kena jadi ahli PAS lah kot, kalau tak silap abah kan. Kena jadi ahli PAS. Kemudian depa punya nombor untuk kontak kot yang duduk dalam jabatan amal ni. Apa keputusan speaker dekat parti Wawasan, bukan dekat parti Wawasan. Speaker dekat ahli parlimen yang menganggotai parti Wawasan. Keputusan dia kerusi tak hilang. Yang mana kena pecat lah. Yang mana kena pecat kerusi tak hilang. Sebab tu Hamzah kekal ketua pembangkang lah. Okay. So kita dah ada presiden case. Jadi lepas ni kalau ada orang tanya yang kena pecat kerusi hilang ke tak hilang, kalau dia masuk parti lain tak hilang. Ahli Bersatu nak jadi jabatan amal boleh ke bah? Macam mana ahli Bersatu nak jadi jabatan amal? Ahli Bersatu ni dia nak sacrifice untuk parti dia pun malah. Dia nak sacrifice untuk parti dia pun dia tak mau. Nak kena ni, upah dulu baru jalan. Hang duk ingat, hang nak suruh dia mai duk jadi buat kerja amal dekat PAS pula. Pakai dak. Rujuk pemuda kawasan. Ni ada orang bagi maklumat ni. Adik tadi yang nak jadi ahli jabatan amal kan, rujuk pemuda kawasan Setiap kawasan ada jabatan amal dia. Okey. Bawah Dewan Pemuda PAS Bawah Dewan Pemuda PAS kawasan. Tapi apa tengok ada jabatan amal yang agak berumur tu. Takkan depa pemuda kot. Dengan Hamzah boleh dipercayai ke? Okey, kita nak tanya. Macam hang komen ni, kami boleh percaya tak? Macam hang komen tu, agak-agak kami boleh percaya tak hang? Nak kira boleh dipercayai ke tak percayai, hang pun kami tak apa percaya tau. Hak komen tadi, kami pun tak percaya kat hang. Nak kira lagu tu kan, pening lah.
Abah, MP mana yang masih bersama Muhyiddin? Ada 6 MP, bukan ada 6 MP. Ada 5 MP lah, termasuk Muhyiddin Yassin 6 lah. Okey, yang bersama dengan Muhyiddin Yassin sendiri Paguh lah. Paguh. Lepas tu Putrajaya Razi Jidin. Kemudian Langkawi, Abah tak tahu nama dia. Langkawi. Lepas tu Merebuk pun Abah tak tahu nama dia. Padang Serai Cik Guman. Lepas tu Seratuk Ali Biju. Ada 6 tu lah. 6 tu dah diubah kerusi. Duduk ujung kali. Tak berguna punya ahli parlimen ni. Duduk ujung sekali. Alright. Ketereh sokong mana bah? Ketereh kan Clay nama dia. Greek hadir. Okey, pas Greek. Clay nama dia. Datuk Clay Datuk Clay dengan Hamzah. Razi Jidin tengah moyan. Razi Jidin ni aku kesian lah dekat Razi Jidin ni. Dia duduk dengan orang yang salah tau. Dia duduk dengan orang yang salah. Kenapa letak hujung? Tan Sri Muhyiddin yang minta ubah tempat. Dia tak boleh duduk sebelah dia tak boleh duduk sebelah Hamzah. Dia allergic. Tadi dia pergi tak? Tadi dia pergi parlimen tak? Tan Sri Muhyiddin pergi parlimen tak? Sebab duduk hujung sebab tak berguna. Oh, dia dah tadi pergi Datuk Razi Jidin patut duduk dengan Datuk Hamzah. Oh, tak, Datuk Razi Jidin dengan Muhyiddin. Oh, maksud hang patut dia duduk dengan Tok Hamzah. Iyalah. Semalam pun kami dah sembang. Kami cakap dia macam serba salah tau. MJ, terima kasih. Dia macam, dia terhutang budi dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bawa masuk dia dalam satu ni. So dia macam, itulah 50-50 lah. Kesian kat dia. Tu yang kesian kat dia tu. Dr. Sam jadi orang tengah untuk PAS dan bersatu dalam pembahagian kerusi. Dr. Sam jadi orang tengah? Serius lah? Dr. Sam kan orang PAS. Macam mana orang tengah ni boleh... Macam mana Dr. Sam boleh jadi orang tengah pula? Dr. Sam dia PAS. Kan? Dia pula jadi orang tengah dengan PAS dan bersatu. Tak logik. Bias lah jadi kan. Ambil betul Padang Serai tu ada kes. Ya, sebab tu kita tak mau. Yang kluster-kluster kes-kes ni kita tak mau. Kita nak yang clean. Hak yang masalah-masalah duk ujung-ujung. Okey. Fake tu apa yang petik Dr. Sam tu? Tak tahu lah. Kita pun tahu kan. Dia ni maklumat mana. Apa ni? Mana tadi komen patut tak ubah dah Dr. Sam keluar pembangkang. Patut tak ubah dah Dr. Sam keluar pembangkang. Tak faham ni harta. Komen apa ni? Patut tak ubah dah Dr. Sam keluar pembangkang. Keluar pembangkang kan ketua pembangkang. Dengar penerangan Abah clear, bukan macam geng ceplos. Oh ya, ada peduk maki Alright. Berjasa tak diterima masuk, kenapa? Bila statement kata berjasa tak diterima masuk ni, cik? Ampun ni jangan main petik ya. Adakah tadi sidang media Dr. Sam sebut, MJ thank you, berjasa tidak diterima masuk? Pandai-pandai ampun ni Dengar elok-elok tu, dengar betul-betul. Ada ke? Dia tak sebut pun pasal berjasa tadi. Kak V duk moyan dalam rumah mati ni, hampa pergi duk layan ejen Urimai tu buat apa? Abah terbaik baca komen sebut nama lagi. Sebut supaya mereka alert. Betul ke PRU lepas orang UMNO yang kecewa sokong bersatu? Betul ke PRU lepas orang UMNO? Tak tahu. Bakhtiar, terima kasih. Betul ke PRU lepas orang UMNO yang kecewa? Oh, betul ke PRU lepas orang UMNO yang kecewa sokong bersatu? Okey. Bukan mereka sokong bersatu, mereka sokong Perikatan Nasional. Mereka pun tak minat dengan bersatu. Mereka anggap bersatu ni, orang UMNO anggap orang bersatu ni pengkhianat. Okey. Mereka anggap pengkhianat. Mereka sokong Perikatan Nasional sebab PAS ada dalam tu.
Jadi mereka tak kira lah yang bertanding tu calon bersatu ke apa, janji dia duduk bawah Perikatan Nasional, mereka akan pangkah lah. Sebab dia panggil undi protes. Undi protes. Apa jangkaan Abah dalam PRN Johor? Abah tak study lagi. Tadi baru keluar nama calon-calon PH kan? Keluar nama calon-calon PH. Malam ni pengumuman calon kan PH. Tak tengok lagi pun siapa yang bertanding kat mana-mana kan. Esok kita boleh tengok pembahagian kursi. Abah rasa Abah nak ulas pun lepas mereka buat penamaan calon lah. Bersatu khianat PAS. Mereka tenang Cikgu Syukri di Perlis bahaya. Bersatu ni dia ada dia ada jiwa-jiwa pengkhianatan sikit ni. Abah, adakah PRN Johor kali ini ada kerjasama secara tak langsung antara PN dan BN? Pada peringkat awal tu, Abah tengok mereka nak ke arah tu. Perikatan Nasional nak ke arah tu. Dan tapi kalau hampa tengok bila nak buat penyatuan ni, nak buat penyatuan antara kita ni, parti-parti Melayu yang besar ni, bila pergi tanya dekat Bersatu, Bersatu tak mau UMNO. Bila pergi tanya dekat UMNO, UMNO tak mau bersatu. Jadi susah sikit lah nak buat penyatuan. Cuma lately ni, dengan kita tengok Bersatu ni, dia takkan jadi vokal lagi lah untuk menghalang. Dia tak ada, dia makin lama, dia makin melemah. So mungkin mereka boleh buat, mungkin bincang pasal penyatuan lah. Mungkin. Abah duk tengok mereka nak buat ke arah tu lah. Sebab tengok tadi Zahid macam okey je dengan Datuk Seri Hamzah. Ya. Dulu kan Datuk Seri Hamzah pernah jumpa Zahid pasal nak menyatukan Ummah ni. Yang ni yang mereka duk bengang tu kan. Mereka duk bengang bawa isu yang apa nama Bangkok tu. Yang Bangkok mereka duk highlight yang langkah Jepun, apa dia panggil langkah kimono, langkah Tokyo kan. Langkah Tokyo dia tak mau bising. Aku duk tengok cerik Bersatu ni kan. Oh, duk bantai kan. Oh, tengok mereka nak bersama. Mereka nak bersama dengan UMNO. Sebab bila mereka bersama dengan UMNO, automatik mereka bersama dengan DAP. Apa kebengong cerik Bersatu ni bawa benda macam tu. Yang nak bersama dengan PKR, hampa. Yang dalam PH tu ada PKR, siapa dia? DAP dalam tu. Amanah dalam tu. Yang backup hampa tadi, DAP. Yang pernah bersama, dulu dah buat coalition PH 1.0, hampa lah. Tu dia tak mau fikir kan. Bila masa Bersatu nak bersama PKR, jangan tuduh. Loh, hampir marah lah. Nanostik. Hampir marah tu penganalisis politik. Okey, abang nak tanya kat sini. Berapa orang yang hampa dengar penganalisis politik tau? Berapa ramai yang hampa dengar penganalisis politik menjangkakan Bersatu ni akan pi kepada PH? Hampa dengar berapa orang? Ada hampa baca media kan? Berapa orang hampa dengar? Sebut berapa orang hampa dengar? Yang abah dengar 3. Yang abah baca lah 3 orang penganalisis politik sebut. Sebab tu abah duk abang, puak-puak Bersatu yang level cirik-cirik ni macam nanostik ke apa ni kan. Macam nanostik. Nanostik orang Bersatu lah. Mereka ni tak tahu apa. Duk kena kencing lah. Kan? Mereka tak tahu apa. Mereka tak tahu pemimpin mereka duk pergi jumpa pemimpin PKR tu. Mereka tak tahu. Abah, PN boleh saman ke Bersatu sebab guna logo PN? Tak boleh. Sebab mereka masih lagi PN. Mereka masih lagi Perikatan Nasional. Boleh je nak pakai. Setakat hari ni mereka masih lagi Perikatan Nasional. Siapa penganalisis tu Abah? Abah tak ingat. Hampa boleh pergi Google. Mana handphone aku satu lagi Hampa boleh pergi Google. PH, hampa boleh pergi Google. Bersatu akan ke PH. Dia keluar Dia keluar penganalisis politik punya statement. Pandangan Abah, jika Bersatu masuk PH, tidakkah mereka bertemu dengan PAN?
Pandangan Abah jika Bersatu masuk PH, tidakkah mereka bertemu dengan PAN? Mereka bukan ada masalah apa dengan PAN. Ada masalah ke? Cuma mereka ni takut benda ni ahli-ahli mereka tahu sebab mereka duk tutuh Anwar ni separuh nyawa. Bila mereka tutuh Anwar separuh nyawa, mereka nak dapat sokongan ahli-ahli mereka. Sekali mereka kena patah balik pergi kepada PH. Nak jawab macam mana dengan ahli-ahli yang? Dengan penyokong-penyokong hang? Pening mat. Nak jawab macam mana? Hang duk tutuh Anwar. Kan? Nampak macam tutuh lah. Tapi lately ni tak tutuh pun. Hampa pernah dengar Azmin Ali tutuh Anwar? Hampa pernah dengar ke Azmin Ali tutuh Anwar? Bila lah sampai dengar Taslim Yassin balun Anwar Ibrahim? Bila lah hampa dengar? Tak dengar dah. Lepas telur dia kena picit tu tak dengar dah. Betul tak? Betul tak? Lepas telur dia kena picit, kes Jana Wibawa tu tak dengar dah. Abah, jika calon Bersatu pakai bendera PN, PAS akan support. Yang ni tak tahu. Esok dia bincang nama. Tak ada dah. Anwar yang tutup Azmin. Kan? Jadi nanostik nak kata fitnah. Okey, aku nak bawa balik kepada sejarah. Nampak dengar elok-elok. Dulu, aku nak bagi hampa faham ni. Dulu, bila Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang kata, Anwar dengan Zahid ni nak gabung. Apa jawapan Anwar Ibrahim? Jawapan Anwar Ibrahim bukan dia kata setakat tak betul. Malahan dia kata kat Tok Guru Haji Hadi ni fitnah dia. Dan dia sindir lagi. Dia sindir. Kata apa ni orang pakai jubah, pakai serban tapi fitnah orang. Hampa ingat lagi tak? Itu jawapan Anwar Ibrahim. Hampa ingat lagi tak? Ingat tak? Dia kata kat Tok Guru tau. Aku masa tu gila-gila percaya punya dengan Anwar Ibrahim. Sama macam nanostik je. Nanostik ni dia percaya kepada pemimpin Bersatu dia. Aku dah macam tu percaya kat Anwar Ibrahim. Kemudian Zahid Hamidi kata apa pula? Siap bersumpah. Wallahi. Wabillahi wa tallahi. No Anwar. No DAP. No Bersatu. Punya nak jaga penyokong dia ni. Takut penyokong-penyokong dia lari. Dan kenyataan dia, strategi dia betul. Strategi Zahid Hamidi bersumpah nak pegang penyokong dia tu pada Abah satu strategi yang betul. Walaupun melanggar agama kan sebab hang bersumpah laknat. Tapi strategi politik betul. Kerana apa? Kerana lepas daripada bergabung dengan BN, PRN 6 buah negeri, berapa ramai orang UMNO yang tak undi dia undi PN. Undi Perikatan Nasional. Jadi sebab tu Abah kata strategi tu betul. Walaupun tak halal kan, tapi dalam politik Masyir Wali ni matlamat menghalalkan cara. Matlamat menghalalkan cara. So dia menipu lah. Dia menipu. Jadi masa tu depa kata fitnah. Fitnah. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarlah audio. Audio sebelum pilihan raya tu. Depa kata depa bersama ni selepas pilihan raya sebab ini diminta oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi tak, depa dah buat sebelum pilihan raya. Jadi keluarlah audio perbualan cikgu dan anak murid. Pada peringkat awal Zahid tak mengaku. Zahid kata tu bukan suara dia. Akhirnya Zahid mengaku. Betul tak? Dia mengaku tu suara dia. Jadi apa lagi? Tiba-tiba dalam satu podcast Ashraf Wajdi bercerita bahawa rombongan PKR ni mai menghadap mereka sebelum keputusan PRU habis dikira. Mereka dah mai pukul berapa pagi. Pejabat Agung PAS tu, Saifuddin dan rombongan pergi jumpa Ashraf Wajdi dan juga Zahid Hamidi ya. Ashraf dan Zahid Hamidi.
bincang benda tu. Sebelum jumpa Agong lagi, pasal apa hampa suka letak dekat Agong? Oh, Agong yang minta kami ni membentuk kerajaan perpaduan. Bohong. Tu sebelum jumpa Agong. Sebelum keputusan mengundi habis dikira pun hang dah pergi jumpa dah. Dan apa lagi hujah dia? Bila Samsul Iskandar Samsul Iskandar mengatakan suatu kiraan undi kali kedua ke kali ketiga, aku tak tahulah. Anwar Ibrahim telefon dia, suruh stop. Sebab apa? Sebab nak bagi menangkan Zahid. Kalau Zahid tak menang hari tu, ada tak? Zahid tak ada kuasa, Mat. Sebab Zahid presiden. Jadi kalau Zahid tak menang hari tu dekat Bagan Datuk, presiden, nak buat apa mana lagi? Hang bukan ahli parlimen. Tapi Anwar Ibrahim suruh stop. Suruh stop sebab nak Zahid menang. Samsul Iskandar stop. Walaupun dia kata dia frah lah bila Anwar telefon dia. Tapi mungkin Anwar offer dia, itu yang dia dapat jawatan kanan PMO tu. Boleh sakau. Jadi dengan hujah-hujah ni, yang awalnya dulu mereka kata fitnah. Benar ke tak benda ni? Aku nak tanya apa. Yang mereka kata fitnah tu daripada peringkat awal tu. Sampai ke mereka pula fitnah balik. Tunggu fitnah orang yang cakap benda ni. Sama. Sekarang ni bila kita kata bersatu akan pi kepada PH, mereka kata fitnah. Yang sebut fitnah ni hak bawah-bawah ni. Hak tak tahu apa ni, cerik-cerik bersatu yang tak tahu apa ni. Mereka tak tahu ada perjumpaan dekat Tokyo. Mereka tak tahu pemimpin bersatu ni duk pergi jumpa dengan Anwar Ibrahim. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu benda ni berlaku. Takkan mereka nak pergi jumpa nak cerita kat hang. Orang jumpa Azmin Ali keluar daripada pejabat Anwar Ibrahim. Ada seorang anak orang bersatu tengok Azmin keluar daripada pejabat Anwar Ibrahim. Ada orang dalam pejabat PMO cerita. Mereka tahu semua benda ni. Sebab tu Rafizi berani cakap. Yang Azmin kerap jumpa Anwar Ibrahim. Kenapa Azmin tak nafikan? Hampa pernah dengar Azmin nafikan tak? Cerita kat sini. Pernah tak hampa dengar Azmin kata, oh, yang dia nafikan, mereka takkan bekerjasama dengan PKR. Tapi dia nafikan tak dia jumpa Anwar Ibrahim? Hampa pernah dengar tak? Bagi tahu saya. Bagi tahu link aku nak pergi baca. Kat mana? Dia tak berani nak nafikan. Rafizi tahu benda ni. Yang cakap ni bukan kita, Rafizi cakap. Dan budak-budak Rafizi dah babak dah. Kalaulah Azmin Ali nafikan, mereka tak teragak-agak nak buat keluar bukti. Aku tak tahulah bukti gambar ke video ke, aku tak tahu. Mereka tak teragak-agak nak keluar bukti gambar. Baik, kita tutup yang rumus ni. Cuma abang nak hampa berfikir. Okey, bila bersatu nak disisihkan ni, mereka tak singkirkan bersatu, tetapi mereka sisihkan bersatu. Boleh apa pakai term tu Tengok pada cara strategi yang mereka nak buat ni, mereka bukan singkirkan bersatu, mereka sisihkan bersatu. Setuju? Mereka sisihkan bersatu. Kira macam bersatu ni dah jadi macam kera sumbang duk sorang-sorang kan. Betul Okey. Soalan dia. Pada pandangan hampa rasa bersatu boleh menang ke kalau pergi Solo? Tambah pula pakai lambang bunga raya tu. Orang haram tak kenal lambang bunga raya ni. Kalau kata mereka ni penyokong, katakan pengundi tapagar ni dia suka dengan Tan Sri Muda Yassin pun, tiba-tiba hang pakai lambang bunga raya. Agak-agak hak penyokong dia tu tahu ke Tan Sri Muda Yassin yang tanding pakai lambang logo bunga raya tu? Hampa bagi tahu. Dengan bersatu yang ada pada hari ni, seperti mana lagu Tega, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ku dihina, sekarang ku disayang, dulu. Itu lagu Tega, tapi lagu bersatu dia terbalik.
Bersatu yang dulu bukanlah bersatu yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ditendang. Dulu bersatu ni, sekarang bersatu banget. Macam tu lah lagu dia. So, apa dah tengok bersatu lah ni, bukan macam dulu. Pok-pok yang hebat ni semua dah belah, dah masuk wawasan lah. Dah masuk wawasan. Hak tinggal bersatu, hak benak ni. Hampa rasa apa dengan benak, geng benak ni? Boleh menang ke pilihan raya kalau mereka pergi Solo? Apa bagi tahu Ustaz? Mungkin PRN Johor mereka akan pergi Solo. Bila mereka tengok mereka ni akan kalah semua dan sila hari bulan hilang wang deposit, rasa-rasa mereka akan pergi cari PH. Kalau mereka berani pergi Solo, kenapa mereka pergi cari muda? Itu parti kecil. Kenapa mereka pergi cari muda? Betul ke tak? Mereka nak ajak muda buat electoral pact dengan mereka. Bukan? Kan? Mereka pergi cari muda. So, mereka perlukan parti sokongan. Muda layan ke mereka? Muda tak bagi keputusan lah. Muda kata dia tak ada isu dengan geng satu ni. Mereka hubungan mereka baik je. Tapi belum bagi keputusan lah. Akhirnya mereka akan ke mana? Bagi cadangan. Akhirnya bersatu ni, dia nak teruskan kelangsungan parti dia, for dia punya survival, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke mana? Tuan-tuan, komen. Akhirnya bersatu akan pergi ke mana? Tolong komen. Muzik lu lah. Tak ada muzik yang tak mau komen. Okey, muzik satu kali. Akhirnya, dia akan pergi balik kepada PH. Dan sekarang ni, PKR pun, kalau bersatu nak pergi dengan mereka pun happy. Sebab apa? Sebab PKR, PH sekarang ni, dah hilang banyak undi Melayu. Dari hari tu, masa hari tu pun mereka hanya boleh gain 11% je undi Melayu. Ni, nak main PRU ke-16 ni, berapa persen je tinggal. Jadi, mereka mungkin boleh mengharapkan kepada bersatu untuk tarik undi Melayu. Betul tak? Itu yang penganalisis sebut. Jadi tak mustahil. Mereka ni akan patah balik kepada PH. Itulah cerita dia. Dan hari ni pun kita tengok. Tiba-tiba DAP yang duk selalu tanya mana menantu, mana menantu, mana menantu. Boleh backup bersatu. Tak pelik. Tak pelik. Salam Abah. Saya rasa bersatu tak akan keluar sebab dia akan melemahkan PN. Pasal bersatu ada dalam PN ni lah kita lemah tahu tak? Nasib baik Dr. Sam pandai. Macam mana hampa tengok politik ni? Aku pun heran. Pasal bersatu duk ada dalam PN ni kita makin melemah ni. Nasib baik ada Dr. Sam tu dia cerdik sikit. Kita ni akan ada beban ni. Tak nampak lah. Dia duk kata bersatu ada dalam PN ni. PN lagi kuat sekarang ni. Okey, sekarang ni hak jawab kata bersatu ada kuat ni aku nak tanya hak. Bila nanti orang kata hampa ni duk sembang je PN ni stabil. PL ni bersih. PL ni prihatin. Best. Okey, aku nak tanya hang. Kalau hang kata stabil. Stabil ke satu parti yang duk pecat orang ni? Jawab tadi hak Mamat kata tadi tu. Siapa nama dia ni? Sekejap aku tengok. Nikmat. Okey, kita minta Nikmat tolong jawab. Okey, aku ni, anggaplah aku ni pengundi atas pagar. Okey, aku nak tanya. Hampa kata PN ni stabil. Aku tengok dalam PN ni ada bersatu. Bersatu kerja dia pecat ahli dia. Pecat MP-MP dia. Macam mana hang nak kata sebuah parti yang stabil? Bagi tahu Ustaz, sekarang ni Nikmat.
Suruh dia jawab ni dulu. Nikmat silakan. Silap tu Abah, maksud dia bersatu akan melemahkan PN dari dalam. Ya, aku baca balik komen dia, biar betul. Mana komen dia ni? Salam Abah, saya rasa bersatu tak akan keluar sebab dia akan melemahkan PN. Oh, okey. Nasib baik hang bagi tahu. Dia patutnya komen macam ni. Abah, bersatu tak akan keluar sebab dia akan cuba melemahkan PN. Tu betul. Betul tak? Betul tak? Setuju tak kalau komen macam tu? Abah, bersatu ni tak akan keluar PN sebab dia akan cuba untuk melemahkan PN dari dalam. Betul tak? Tarik balik ayat tadi tak? Kita takkan tarik balik sebab dia komen macam tai. Okey. Alright. Baik. Kalau itu maksud yang ditanya tadi, bukan macam tu, bersatu tak mau keluar sebab dia akan melemahkan PN. Hampa tengok ni. Bukan macam tu, bersatu tak mau keluar sebab dia akan melemahkan PN. Okey, bersatu tak mau keluar sebab dia akan melemahkan PN. Peningak dah macam mana ayat yang betul ya? Okey, tak apalah, tapi sekejap aku nak tanya, Nikmat, maksud hang bersatu ni akan buat huru-hara lah dalam PN ni. Boleh? Macam tu. Nikmat, sama balik. Aku kan boleh pasal bersatu ni. Aku memang nak perang lah. Aku salah abad. Amanah nak jadikan Johor kubu amanah. Kubu kan kubur. Okey, Nikmat kata betul ya. Okey. Sorry ya Nikmat. Sepatutnya hang kena minta maaf dengan Abah tau sebab komen merapu. Komen tu hang kena komen bagi kami faham ni. Kena ada koma, ada titik, ada tanda soal semua kan. Okey. So, Abah agak bersetuju, dia boleh cuba tapi belum tentu berhasil. Sebab apa? Dalam kepala dia nak buat lose-lose situation. Contohnya dari segi penggunaan, maaf lah Abah. Okey, Nikmat. Settle kan Nikmat? Okey. Contohnya, dia nak pakai logo PN. Dia nak pakai logo PN. Jadi bila Dr. Sen tak mau bagi, dia akan sanggup buat pergi report dekat ROS lah apa semua. Maksud dia macam ni, kalau aku tak boleh pakai logo PN, hang pun tak boleh pakai logo PN. Boleh faham tak? Lose-lose situation. Aku tak boleh pakai, hang pun tak boleh pakai. Dia nak buat macam tu. Tapi mungkin dia boleh cuba dan abang rasa tak akan berhasil. Hai abang, jom tengok story. Baik tengok hang telanjang lagi bagus. Hai abang, aku perap sekali abang tahu kot. Yang tak ada duk atas. Abah rasa tak sejak Tun Faizal dengan Jemin ada jawatan dalam satu parti tu makin merapu? Ya, dia macam ni aku nak ceritakan apa. Sebenarnya dalam Perikatan Nasional ni PAS bersatu ni dah okey dah. Apa setuju tak? Dah okey dah. Dia bukan soal macam jentera apa semua tu, tak pun. PAS tak kisah pun kalau bersatu tak ada jentera. PAS tak ungkit pun kalau bersatu tak ada jentera. Malahan PAS ni boleh, orang kata apa? Tengok ahli-ahli PAS kan, hati mereka kan. Tak ada masalah pun, yang penting menang ya. Sebab tu Fadli Syahri boleh cakap dekat Wan Saiful Wanjan yang dia kata, kalau Wan Saiful Wanjan bertanding kat mana-mana pun, kami PAS akan pastikan Wan Saiful Wanjan ni menang. Maknanya, dia apa tahu Wan Saiful Wanjan tak ada jentera? Kan? Dia apa tahu Wan Saiful Wanjan ni tak ada jentera? Tapi kenapa PAS nak bantu juga? Dia pasal adab berkawan. Setuju tak? Benda ni simple lah. Adab berkawan.
Bila hang tak pandai berkawan, memang kita akan rasa marah, kita akan sebut, kita akan ungkit benda. Tapi kalau hang pandai berkawan, kita akan okey lah. Oh, aku pernah belanja hang dulu, banyak kali aku belanja, tak ada masalah sebab hang baik dengan aku. Tapi kalau kita dah tak suka tu, kita akan ungkit, kita akan cakap, dulu hang ni aku yang duk payung tau. Dia akan jadi macam tu, betul tak? Hang ni aku yang duk payung tau. Sebab kita dah tak suka, dia ni tak erti nak berkawan dengan kita, dia kurang ajar dengan kita. Kita akan cakap benda macam tu. Mak ayah kita pun cakap benda yang sama tau. Mak ayah kita. Apa ingat tak? Hang ni aku belah daripada dua tapak kaki, dua jari tapak kaki hang ni, dua jari aku belah hang. Lah ni hang kurang ajar dengan aku no. Aku belah hang, bagi susu sampai hang besar, bagi makan semua, hang kurang ajar dengan aku no. Mak ayah pun akan mungkit. Tapi kalau anak tu baik dengan mak ayah dia kan, rajin belajar, tolong mak ayah. Mak ayah ni bagi hadiah tau. Betul tak? Bagi hadiah. Sebab tu apa kata, bukan pasal jentera tu. Sebab hampa bila tak erti berkawan, hampa pergi duk khianat pula. Macam isu dekat Perlis. Lepas tu dekat Negeri Sembilan, hampa duk khianat. Ni orang PAS marah. Ni orang PAS cakap balik pasal jentera, pasal apa semua ni. Betul tak? Tapi kalau hampa pandai berkawan, orang tak ungkit pun. Tak ada siapa nak ungkit pun. Sebab tu kita tengok berbanding dengan Muhyiddin Yassin, cara Hamzah beli jiwa orang PAS. Apa pasal tak? Cara Hamzah beli jiwa orang PAS. Hamzah Zainuddin ni bukan takat beli jiwa orang PAS. Dia pun beli jiwa orang Bersatu tau. Sebab tu ada pimpinan Bersatu dekat bahagian ni kata, yang nak jumpa kami ni Hamzah. Nak jumpa Muhyiddin ni susah. Geng Hamzah lah duk mai duk jumpa orang PAS ni buat perbincangan apa semua ni. Betul ke tak? Orang PAS tu pun jawab. Sebab masa tu aku tak ada lagi dalam PN. Aku dikhabarkan Hamzah punya tim lah duk mai duduk jumpa Tok Guru, duduk mai jumpa belah PAS ni bincang bincang itu, bincang ini. Kadang-kadang dia buat keluar duit dia sendiri apa semua kan. Tu pejabat Perikatan Nasional tu. Hamzah yang payung dulu. Tapi Hamzah bukan apa nama presiden pun. Hamzah bukan pengurus CPN. Tapi Hamzah yang payung pejabat Perikatan Nasional. Sebab tu kalau hampa search balik, pejabat tu dah tutup. Disebabkan Hamzah baik dengan orang PAS lah. Orang PAS sendiri cadang Hamzah ni ketua pembangkang. Baik orang PAS cadang orang PAS ketua pembangkang. Sebab 43 kerusi. Tetapi dia pencadangkan Hamzah. Dan bila Hamzah dibuang, dipecat daripada ketua pembangkang pun, orang PAS juga yang nak lantik Hamzah ni. Pengurus CPN orang PAS. Lantik Hamzah, baik lantik orang sendiri. Ini menunjukkan bahawa PAS ni sebuah parti yang terbuka, tak gila jawatan. Serah balik hak kepada yang layak. Itu orang PAS. Dan abah tengok, bolehlah kita nak kata Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, okeylah pada satu ketika. Tetapi bila hang mendengar cakap orang yang salah macam Azmin Ali tu, kemudian Azmin Ali hantar anjing dia yang bernama Tun Faisal untuk menyalak sebagai ketua penerangan, kemudian disambut pula oleh cerik-cerik Bersatu, bukan takat anjing lagi dah, aku ingat tak tahulah, duk meroyan kat bawah ni, budak-budak Azmin, budak-budak Tun Faisal ni, itu yang buat Bersatu tu lemah. Hang duk ikut cakap depa, pecat orang ni. Sebelum memecat ni, aku dah diberitahu yang Azmi ni suka laga-laga kan. Dia pergi dekat Muhyiddin cakap pasal Hamzah. Dia pergi kat Hamzah, dia cakap pasal Muhyiddin. Ni Azmi Ali ni. Okey? Jadi sebab itu kita nak bagi tahu yang jadi duri dalam daging ni, yang buat Bersatu jadi sampai lemah sekarang ni, hampa pergi tanya Azmin Ali lah. Sebelum Azmin Ali dapat jawatan, ada tak isu-isu macam ni? Tak ada, Mat. Sebelum Tun Faisal masuk, ada tak isu macam ni? Tak ada. Betul tak?
Din Cirik saya pernah tengok turun-turun kereta orang suar tangan pun dia buat tak tahu je. Dia sombong ya. Dia sombong. Hampa duk panggil dia abah. Aku tak pernah panggil dia abah pun. Aku tak pernah panggil dia abah pun. Maaf abah pergi dulu kerana ada urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak, dia macam ni nasi kerabu. Hang nak pi pun tak ada masalah. Tak ada siapa pun peduli. Betul apa cakap? Tak ada siapa pun peduli. Tiba-tiba hang tak ada kan? Hang tak payah cakap apa pun. Tak ada siapa pun tanya. Mana nasi kerabu tadi nampak dah? Tak ada. Tak ada. Tak ada siapa peduli. Okey, jangan marah. Alright. Kita fokus balik. Hampa duduk dalam ruang abah ni kena tahan telinga sikit no. Kadang-kadang kalau hampa salah tulis pun macam Nikmat tadi kan, dia nak tulis macam lain tapi aku baca macam lain. Kan? Hampa kena tahan sikit sebab aku tak boleh. Dengan pok-pok pengkhianat ni aku kira nak perap Kami panggil abah bukan panggil dia abah. Faham. Sebenarnya nama Abah Aspirasi ni wujud sebelum nama Abah Din. Sebelum nama Abah Midin wujud lagi tahu. Kami dekat TikTok ni dah pakai nama Abah lama dah. Ramai lagi yang pakai nama Abah. Abah Bos, Abah apa lagi Abah apa lagi banyak Sebaru ramai Abah Midin tu. View Abah 1K dari tadi tak naik-naik ni pelik je. Tak, memang macam tu. Dia sampai satu masa dia akan pack sebab hampa kena tengok jam juga. 1.23. Yang duduk dalam ni memang yang tegar. Yang betul-betul tegar lah ni. Yang betul-betul. Dia ada dua golongan yang duduk dalam ruang Abah ni. Satu yang betul-betul sayang kat Abah. Satu lagi yang betul-betul benci kat Abah. Duduk lagi tu. Yang kena hantar pergi bulan pun duduk lagi tu. Thank you Taufik. Salah Abah jom minum mamak. Aku ni kalau geng-geng jantan duk ajak ni aku memang tak semangat langsung Aku memang tak semangat. Tapi tiba-tiba ada gadis saja okey Ada gadis saja. Abah jom minum. Jom Abah minum. Tapi gadis-gadis ni takkan ajak aku pergi mamak ya. Dia pun akan pergi Starbucks. Mana lagi? Tempat-tempat yang high class lah. Okay? Abah geng Ceplos sedang buat fitnah dekat FB. Tak apalah macam ni lah. Hampa doa lah kerajaan ni melingkup. Hampa doakan kerajaan ni melingkup. Kita jadi kerajaan nanti. Hampa buat satu petition suruh lantik Abah ni jadi pegawai MCMC. Pegawai MCMC. Okey? Pro bono tau. Bila aku ni pro bono, jangan duk tanya lah aku nak pergi office pukul berapa. Suka hati aku nak pergi pukul berapa. Faham? Aku takkan dengar cakap hampa. Aku nak buat kerja aku sendiri. So bagi aku kuasa, aku tahu nak buat. Aku pergi tengok ekor-ekor mana dekat FB ke apa ni. Dia buat fitnah ni siap hampa. Alright. Perasik sebenar adalah Tun Faisal tak? Abah mesyuarat esok dipengerusikan oleh Datuk Seri Sanusi Pengarah Pilihan Raya. Maybe. Sebab MB Sanusi dia pengarah kan. Ui Naya. Hampa bagi Dr. Sam tu tak apa lagi. Hang bagi MB Sanusi pengurusi Naya. Puak bersatu kalau ada. Hang lebih kurang cakap memang kena kepala bapak hang. Kepala bapak hang nak tanding sini. Nak tanding sini. Calon pun tak ada yang berwibawa. Jentera pun tak ada. Memang kena balun. Ada. Boleh masuk tak dalam tu? Kalau orang lain boleh masuk, aku nak masuk. Pergi dengar. Aduh. Betul tak? Dia pun tak boleh pi dengan Sanusi, geng. Sanusi dah sound dah dulu. Sebelum benda ni berlaku teruk-teruk, Sanusi dah sound dah. Ada satu parti ni.
Jentera pun tak ada. Mai sini, pakai jentera kita, pakai duit kita. Tapi nak jadi ketua. Aku rasa dia tak boleh pi dengan Sanusi ni. Sebab tu hari tu dia tukar kepada Razi Jidin. Nampak strategi dia apa? Nampak? Hampa nampak tak? Dia tukar kepada Razi Jidin. Kan? Sebab mereka nak bagi Razi Jidin ni yang buat keputusan. Ni calon ni mana, calon ni tanding kat mana, ni tanding kat mana. Ketua Pengarah Pilihan Raya. Kan? Buat keputusan. Tapi mereka ingat Dr. Sam. Seperti mana mereka duk ingat tu macam presiden mereka. Lembab. Mereka ingat Dr. Sam lembab. Blur. Sekali Dr. Sam buka buah. Meroyan Tom Faizal. Okey geng, apa lagi? Waalaikumsalam Alan. Akaun baru tetap follow, terima kasih. Tom Faizal ni dulu kawan baik Alan. Bos Alan dulu kan, Tom Faizal ni. Kalau Sanusi duduk dalam parlimen baru syok kita dengar. Bersatu bersepailah esok. Saya nak vote Abah jadi KPJCOM. Janganlah. KPJCOM ni dia kena ada kelayakan apa semua kan. Aku tak perlu pun sampai KPJCOM ni. JCOM buat apa? Bukan ada kuasa. Aku nak MC. Faham? MC. Yang boleh panggil CEO TikTok menghadap. Cukup. Yang aku akan telefon CEO TikTok mai menghadap kat pejabat boleh. Oh, okey tuan. Mai. Takat tu je. Komen pasal TMJ boleh ke? Tak boleh. Abah kalau Ratu Badak ajak lepak mamak, join tak? Abah komen sikit pasal gas Cekom. Syamgas ni Abah kenal lah. Abah antara orang yang mengenali Syamgas lah. Dulu masa kempen dekat Kedah, dia lah panggil Abah turun di Kedah tu kan. Syamgas ni dia baik. Dia orang yang lembut. Dia tak cakap benda yang mencarut-mencarut tu, dia tak cakap. Tapi aku pelik bila dia menulis, dia bengong sikit. Bila dia menulis, dia bengong sikit. Jadi waktu awal ni aku nampak dia cuba nak beli hati PMX lah. Dia walk keluar. Dia terlalu excited masa tu. Dia terlalu excited sampaikan dia pakai aircon fake pun dia tak ada tukang. Dia tengah pakai aircon fake, dia pergi post. Dua menjak ni busy sikit nak kena pergi ke pejabat buat MC apa benda tu kan. Dia pakai aircon fake, dia tak ada nak tukar, dia pergi posting. Orang screenshot. Orang macam dia tu. Tu orang panggil Saitro. Dia rajin duduk bawa akaun fake. Lepas tu pergi duduk komen-komen dekat FB kan. Jadi Saitro lah, orang tak kenal lah akaun tu kan. Dia kantui. So bila dia cuba sangat, dia panggil apa? Try hard. Dia try hard sangat. Okay? Dia try hard. Akhirnya menyerlahkan kebodohan dia. Sebab tu dia kena sound dengan bos dia. Mula-mula bos kecil sound dulu. Lepas tu bos besar sound. Bila kena sound dengan bos besar, terus krik. Itulah cerita dia. Speaker Poli bersatu, dia Poli boy. Aku tak tengok lah. Abah penyokong bersatu dalam room, orang fikir apa dalam room hentam Tok Guru Haji Hadi.
Kan Abah dah cakap. Mereka ni telah bergabung. Tak lama lagi ke PH tu. Jadi once dah jadi musuh kita, tak payah duk layan lah. Betul tak? Tony pun ada berbunyi pasal statement TMJ. Orang dah habaq dah. DAP ni, dia istana pun dia langgar. Istana pun dia langgar. Sebab tu kita kena selamatkan UMNO. Suruh duduk dengan kita. Sebab UMNO ni kalau hampa tak panggil duduk dengan kita, dia akan pergi duduk dengan DAP. Sebab tu walaupun hampa marah sangat dengan UMNO ni, kena fikir yang mana lebih mudarat. Weh, 1.5. Kalau bersatu keluar PN, macam mana agaknya situasi kat Perlis apa? Mungkin kena bubar kot. Kena bubar. Kan? Ada lagi PRN negeri. Okey, gang. Hampa pun nak tengok World Cup kot. Ni ada orang main komen Argentina tengah game apa semua. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Ingat, kalau akaun ni kena ban, cari akaun 146. Kita takkan give up punya sampai kerajaan tak guna ni jatuh. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Dah ada ke akaun Abah belum? Abah tak, akaun dah standby tapi belum muncul lagi. Nanti dah muncul Abah beritahu lah. Takut mereka duk ban-ban lagi kan. Okay, bye. Might hang rather than spend the rest of your life as an outlaw? I don't say. As you stand right now, you're safely away from the jail. Leave my camp and go where you want to.